Tahukah anda, salah satu tamadun terawal dunia membuat keputusan tentang peperangan, makanan, dan keselamatan maharaja dengan cara meramal masa depan? Ramalan ini bukan cerita dongeng, tetapi amalan sebenar yang direkod dan diwarisi. Inilah kisah tamadun Huang Hiu. Tamadun Huang Hiu berkembang di utara China, di sepanjang sungai Huang Hiu. Kawasan ini menjadi tempat lahirnya penempatan awal dan pusat kepercayaan masyarakat terhadap kuasa alam serta roh nenek moyang. Masyarakat tamadun Huang Hiu percaya bahawa kehidupan manusia ditentukan oleh kehendak roh nenek moyang. Bagi mereka, bencana dan kejayaan bukan berlaku secara kebetulan. Untuk mengetahui kehendak tersebut, mereka melakukan ramalan. Cengkerang kura-kura dipanaskan di atas api. Apabila retakan muncul, retakan itu ditafsir sebagai jawapan. Inilah cara mereka bertanya masa depan. Ramalan ini bukan perkara kecil. Ia digunakan untuk menentukan sama ada peperangan patut dilancarkan, sama ada tanaman akan menjadi, sama ada bencana akan berlaku, dan sama ada maharaja berada dalam bahaya. Keputusan besar negara bergantung kepada hasil ramalan ini. Proses ramalan tidak dilakukan oleh rakyat biasa. Ia dijalankan oleh pendeta istana atas arahan maharaja. Ramalan ini ditulis dan disimpan sebagai rekod. Rakyat hanya menunggu kesannya, tanpa mengetahui soalan dan jawapan sebenar. Ramalan menjadi alat pemerintahan. Apa yang menjadikan tamadun Huang Hiu istimewa ialah, ramalan ini direkodkan dalam bentuk tulisan. Daripada simbol-simbol yang diukir pada cengkerang, lahirlah tulisan Cina awal. Tulisan ini kemudiannya digunakan untuk rekod, arahan dan ingatan, bukan lagi sekadar ramalan. Dan tulisan ini masih digunakan hingga hari ini.